So korang yang ada kereta pelik-pelik yang rasa macam kereta aku ni boleh pasang Android player ke tak? Okay guys, so sekarang ni kita ada sebuah Nissan Murano. Okay, dia datang untuk tukar Android player yang ni lah. So korang boleh nampak dekat sini dia punya casing, and then Android player dia pun dah letak lah. Okay, so nanti kita tengok selepas dia pasang macam mana. Okay guys, so kita punya technician sekarang ni dah siap pasang Android player ni. So kita punya owner pilih dia nama Ruby series lah, and then dia ambil 2GB RAM plus 32GB ROM, 4G support, and then octa-core punya processor, and then size dia 9 inci lah. So dia juga pilih matrix untuk buat reverse belakang dan juga bahagian depan. Okay, so kita tengok bila kita reverse dia keluar. So dia keluar, and then bila kita tepi dia boleh nampak di bahagian depan lah. Okay, so untuk di bahagian dalam mostly kita pun sudah tahulah ada Android player, ada apa nama Waze, orang kata ada YouTube, CarPlay, and then auto, Android Auto lah. Okay, so korang yang ada kereta pelik-pelik yang rasa macam kereta aku ni boleh pasang Android player ke tak, jangan risau, datang di Fancy CJ9 Shah Alam, kita buat yang terbaik lah. Okay, ngam.